Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 15 dan dalam subjek komunikasi dakwah, kami telah memilih podcast sebagai task dakwah digital kami. Kenapa podcast? Ia boleh membina hubungannya lebih dekat dengan pendengar melalui suara dan intonasi. Ia juga boleh mencipta rasa keakraban dan kepercayaan. Selain itu, podcast juga memberi ruang untuk perbincangan yang lebih mendalam dan penerangan topik dengan lebih terperinci berbanding dengan format visual yang mungkin lebih terhad. Podcast yang bertajuk Makna Kehidupan Kami ini mungkin boleh jadi sangat bermakna dan bermanfaat. Ia boleh membantu orang untuk merenung dan juga memahami tujuan hidup mereka. Kami telah memilih Bayu Kitchen sebagai lokasi rakaman kami kerana ia mempunyai suasana yang santai dan nyaman dan juga mempunyai sudut yang tenang atau ruang yang sesuai dan boleh membantu dalam menghasilkan rakaman yang berkualiti. Saya tak tengok muka Asrul. Terima kasih kepada Encik Asrul kerana menjemput kami berdua bagi podcast hari ini. Topik kita... Itu sahaja, jangan lupa tonton podcast kami. Sekian, terima kasih. Baik, Bye-bye.